sebenarnya hybrid athlete sukan paling mahal sebenarnya. Okay guys, so vlog pertama untuk 2026. Lama yang saya tak buat video. Hari ni adalah day 1 saya untuk buat hybrid training atau jadi seorang hybrid athlete. Hari ni punya program, first kita akan buat strength training and then kita akan lari petang ni. Kali ni kita pergi tempat baru dekat bagi video ni, tengok macam mana equipment dia. Kalau ngam, kita boleh buat metcon terus, strength and metcon, and then go for running. Let's go. Dan strength training, tak adalah strength training sangat pun, just orang kata buat 4 workout basic sebab ni hari Ahad. So 4 workout je, metcon sikit, dan aku follow Amazfit punya team training. Jadi dekat situ boleh katakan metcon dia kau-kau juga lah. Hari ni kita cari makan dulu, lepas tu baru kita start running. Hari ni kita buat 30 minit lah. Balik VO2 max kita. Let's go. Hari ni kita makan roti canai. Sini 5.30 dah buka. Let's go. Alright, so sebelum nak running kita make cups dulu. Roti canai, biasalah Malaysia kan, roti canai lah, cups paling mudah. Okay, so petang ni kita buat easy run 30 minit. Kita ambil nasihat daripada Captain Rais untuk kita punya Hyrox Kuala Lumpur, dan berkemungkinan kita akan pergi Hyrox Singapura. Double jugalah. Pace, kita tak kira pace, non-stop. Try heart rate bawah, meaning heart rate kita rendah, tapi kita boleh go further more. Baru je tadi kita lepas buat strength training, sekarang kita lari. Untuk running kali ni kita try untuk minum outside. Bagi aku tak penggemar kopi sebenarnya, cuma untuk kali ni aku perlukan sikit lah. Aku ada beli gula-gula sikit untuk kita running kejap lagi. Untuk kali ni punya program untuk running, kita akan follow Captain Rais. Untuk station, kita punya program sendiri. So tinggal lagi 5 minit. Kenapa aku start buat video sekarang ni? Sebab aku kalau boleh aku nak motivate untuk siapa yang nak jadi hybrid athlete. So jangan lupa subscribe guys. Penat. Dah habis lah kita punya episod hari ni. Episod 1 hybrid training, journey kita. Betul, aku memang nak buat video ni daripada awal lagi, sebab aku nak share journey aku dengan korang. Basically hybrid athlete ni bukan untuk semua. Dia more physically, mentally. Sebab first dia akan main dengan kita punya strength, endurance muscle. Lepas tu kita main cardiovascular pula. Kita main dengan mental kita, either kita boleh sustain ke tak untuk buat 2-3 session sehari. Makanan memang diperlukan. Berkemungkinan bulan 9 ni juga ada point break. Ada juga bulan 10 ada hunter game. Bulan 11 berkemungkinan aku akan double dengan siapa tahu lagi, sebab kita akan pergi kepada Hyrox Singapura. And then kita pergi kepada Hyrox Kuala Lumpur. Kita minta target adalah Hyrox Kuala Lumpur bersama Captain Rais. Right guys, bye bye. Jangan lupa subscribe, and jumpa next video. Ciao. Assalamualaikum.